Assalamualaikum and welcome back to Haikal Azhari channel. So jangan lupa like, share dan subscribe aku channel untuk the next content. Dah lama gila aku tak buat video. So kali ni baru aku dapat buat video dengan korang. Tapi dengan good news is that aku dapat collaboration dengan Melonaire, iaitu satu syarikat audio, pembekal audio dekat China, untuk aku buat review pasal dia punya audio. So jom. Alright guys, so hari ni aku ada satu produk yang mungkin bagi korang biasa, tapi bagi aku untuk yang peminat audio adalah sedikit perbezaan, di mana audio yang diberikan ni adalah satu jenis mixer key yang boleh connect dengan komputer, tak macam mixer-mixer lain yang kena pakai audio analog. This one ni digital one. Dan mula-mula je dah puji kan, sebab impression aku impress gila dengan audio yang dihasilkan. Yes, itulah dia, Melonaire ARMX 6. So jom kita unboxing. So kalau korang nampak aku buka kotak ni, yes, memang betul kotak ni yang hantar daripada China. Memang standard punya parcel. Dan kalau tengok bila aku buka kotak ni, hanya ada mixer key dan dia punya adapter. So okey lah. Yang bagi aku benda-benda lain semua adalah additional yang kau kena tambah sendiri kemudian. Alright. So jom aku tunjuk aku punya setup. So kalau kau nampak aku kat sini, aku ada connectkan dengan mixer. Mixer ni aku connectkan dengan adalah dia punya komputer. So aku ada USB direct kepada komputer, audio pergi ke speaker, dan satu XLR direct pergi kepada mic yang aku tengah guna sekarang. So setup aku simple sebab aku nak test dia punya audio. So bila korang tengok aku punya audio sekarang ni, nampak macam clear. So sepanjang video ini dihasilkan, aku menggunakan audio daripada Melonaire ARMX 6 ini, iaitu audio mixer key yang ada 6 channel dan ada high pass filter dan ada pad, dan dia datangkan dengan pre equalizer bersama dengan efek. Dan kau nak tahu, mixer ini support phantom power dan ada 16 DSP setup untuk korang tukar korang punya efek audio korang. So bagi aku, untuk bawah 400 korang boleh dapatkan satu mixer yang bukan lengkap, tapi almost ada barang-barang untuk korang buat mungkin untuk korang buat seperti podcast, untuk korang buat macam aku tengah bercakap dengan korang ni, untuk korang nak buat recording, untuk korang nak buat karaoke. Dan audio sekarang ini direct kepada komputer untuk buat recording the voice, recording audio yang ada kat sini. So macam mana audio korang rasa? Rasa okey ke? Tak okey ke? Macam mana ke? So mic yang aku guna sekarang adalah mic tele daripada Philips, dan mic ini memang aku tak disponsor, dan mic ini aku gunakan sebab ini je mic yang aku ada untuk aku buat recording kali ini. Okay, so kalau kita back balik kepada dia punya audio, so memang dia datang dengan phantom power. Dan kenapa ARMX 6 ni dipanggil model ini? Sebab dia memang datang sekali 6 channel, 4 combo mono XLR, dan dia ada channel left dengan right untuk channel 5 dan 6. Ini especially untuk audio input lah. Tapi so far kalau kau perasan, dia hanya ada 5 setup sahaja dekat sini. So untuk channel 5 dengan 6 ni dia gunakan equalizer yang sama. So apa yang channel 6 buat, channel 5 pun akan dapat bunyi yang sama. Okay, dia ada 16 channel yang korang boleh pilih DSP. So DSP ni korang boleh channel tukar kepada beberapa setup yang korang boleh, bila korang beli nanti korang boleh dapat lah satu persatu test untuk audio. Macam aku pilih 7 untuk menampakkan perbezaan
bila aku guna efek dengan tak guna efek. So bila korang dah buat pemilihan DSP, korang hanya tekan dan kau naikkan kau punya efek. Hello, testing mic 1 2. So audio yang kita tengah dengar sekarang ni macam professional punya audio, dan audio ini directly record guna komputer, yang di mana USB yang kau tunjuk sekarang ni adalah USB pergi ke komputer. Dan efek yang aku guna sekarang ni adalah efek 7, dan aku tarik kepada kosong. Dia punya 7 macam tu lah dia punya level dia. Dan inilah yang audio yang korang dengar. So macam mana? Menarik kan? So bawah 400, apa lagi yang korang fikir? Korang boleh add to cart dekat link kat bawah sekarang. Korang boleh beli dan korang boleh set up. Simple je setup dia. So kalau korang nak masuk gitar pun boleh, tapi gitar aku dah rosak, so aku tak nak test. Okay, gitar pun boleh masuk. Kau boleh masukkan dia punya efek dan sebagainya, tetapi kena ada gadget lah nak bagi sedap. Tapi bagi aku tak perlulah. Alright, itu saja aku nak share dengan korang, di mana audio interface yang sebelengkap ini dengan harga bawah 400 kau boleh dapat sesedap ini suara. So itu sahaja aku nak share dengan korang. Alright, korang rasa nak aku buat apa dekat audio interface ni? Korang letak komen dekat bawah. Mungkin aku boleh explain dengan korang, mungkin aku boleh share dengan korang macam mana dia punya audio. Mungkin karaoke ke, podcast ke. Alright, so aku masih nunggu kalau siapa yang nak sponsor aku dari segi audio mic. Maupun aku dah ada beli chest strap untuk aku buat vlog dan sebagainya kan. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum and bye. See ya.